Soalan yang ramai malu nak tanya tapi semua patut tahu. Perlu ke basuh pad sebelum buang? Berapa pad kena tukar kalau heavy flow? Dan betul ke cara kita pakai pad selama ni? Jom kita settlekan semua ni. 1. Perlu ke basuh pad sebelum buang? Tak wajib basuh tapi elok dibilas sikit untuk elak bau kuat dan darah merebak. Hormati pekerja kutipan sampah. Elak anjing, kucing korek tong sampah. True story. Cara mudah. Buka pad, lipat, siram air sikit, balut dalam kertas atau plastik, buang. 2. Kalau heavy flow, berapa pad perlu pakai sehari? Untuk heavy flow, hari pertama hingga kedua, 4 hingga 6 pad sehari bergantung pada jenis pad dan kadar bocor. Kalau pad bocor kurang 2 jam, Agas mungkin perlu pakai pad khas untuk overnight atau extra heavy flow. Jangan guna panty liner untuk heavy flow ya, tak cukup menyerap. 3. Seeloknya tukar pad berapa kerap? Setiap 4 ke 6 jam sekali walaupun flow tak banyak. Kalau heavy, setiap 2 ke 3 jam. Elak tunggu sampai penuh, risiko jangkitan bakteria, bau dan kegatalan. 4. Cara pakai pad yang betul. Ya, ada yang pakai salah tanpa sedar. Pastikan permukaan kulit bersih dan kering sebelum pakai. Letak pad terus di tengah-tengah seluar dalam, bukan sengit. Pastikan wings, kalau ada, dilipat kemas bawah kain seluar dalam elak. Pakai 2 pad serentak silang. Boleh sebabkan tak selesa dan bocor di celah. Bonus. Tips untuk rasa selesa sepanjang period. Tukar pad dengan tangan bersih sebelum dan selepas. Pakai seluar dalam cotton, bukan ketat. Boleh amalkan FT sepanjang kitaran, bantu stabilkan hormon dan kurangkan kram, PMS dan flow terlalu kuat. So yes, pad bukan sekadar tampal dan jalan. Cara pakai, tukar dan buang pun kena tahu. Jangan segan jaga diri masa period ya. Komen saya baru tahu kalau anda belajar benda baru. Dan jangan lupa follow untuk lagi banyak konten kesihatan wanita yang jujur dan mesra.